Headphone yang korang tengok ni, ini adalah model mampu milik daripada brand Nothing. So, inilah dia Nothing Headphone A. Actually, dia ada dua warna baru, warna pink dengan warna kuning. Dan kalau tak salah aku, warna kuning adalah warna the limited edition. Tapi yang kita orang dapat ni, warna hitam. Dari segi material, aku boleh katakan semuanya jenis plastik. Korang dengar tu? Semuanya jenis plastik. Dan bagi aku lagi suka dengan headphone One. Untuk ear cups dia ni, kalau korang perasan, dekat bahagian dalam ni dia tak ada span tau. So, aku dah cuba tekan, memang akan rasa flat tu dengan body. Dia tak ada span, terus rasa body headphone tu. Dari segi dekat bentuk, aku rasa yang ni lebih matang sikit sebab kalau korang tengok dekat tengah ni, bahagian tengah ni, dia lebih rounded dekat bahagian edges dan bukan jenis sharp edges macam yang kita nampak dekat headphone One. Untuk dari segi design dia, masih lagi looks transparency tu dekat bahagian sini. Cumanya dekat bahagian tengah ni, dia nampak color solid. Dan kalau korang nak tahu, untuk berat headphone A ni adalah seberat 310 gram, which is lagi ringan lah daripada headphone One. Dekat atas kertas, dia orang claim dia boleh tahan sampai 75 jam with ENC on. So dari segi audio performance, aku boleh cakap yang aku dengar dia punya bass tu kurang punch dengan kurang depth. Walaupun aku dah buka bass enhancement level 2. Tapi pada masa yang sama, kalau korang tak suka dengan default setting dia, korang boleh je explore dekat Nothing Playground, which is korang boleh dapatkan dekat Nothing X ni. Nothing X, which is ada bermacam jenis tune equalizer. Agak-agak lah kan? Berapa harga untuk nanti headphone A ni bila dah keluar market nanti?